Apa khabar semua? Moga-moga anda terus berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, terus dipimpin dengan kebaikan dan insya-Allah kita sama-sama menikmati syurga yang tercukup indah. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua sunnah yang cukup istimewa, yang cukup dekat dengan kita. Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang kita amalkan. Saya pun buat benda yang sama. Cuba kadang-kadang kita ni kalau tak niat untuk buat macam Nabi, tak dapat pahala. Ini memang rugi sangat, memang rugi. Jadi sebab itu kita hari ini nak jadikan Nabi sebagai tauladan, nak jadikan Nabi sebagai contoh, kita jadikan sunnah sebelum tidur sebagai amalan. Sebelum tidur sebenarnya Nabi ajarkan kita amalan-amalan apa sahaja perkara yang boleh menyebabkan tidur kita itu mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup sekarang ni, waktu kita tak tidur ni, kita berdoa, kita buat benda baik, itu semua boleh mengampunkan segala dosa-dosa kita, boleh dapat pahala. Tapi kalau kita tengah tidur, macam mana kita nak dapat pahala? Macam mana nak hapuskan dosa? Rupanya ada cara. Dengan cara kita mengikuti kaedah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sebelum tidur, kita kena sucikan diri, kena bersihkan diri. Dengan cara bagaimana? Dengan berwuduk. Yang biasa-biasa pun cukup, yang wajib pun tak apa. Nak tambah yang sunat lagi bagus. Kita berwuduk, kita bersihkan diri, insya-Allah bila kita tidur, Allah Ta'ala akan pelihara kita. Bila kita tidur, tak adalah mimpi-mimpi yang buruk-buruk yang akan mengganggu kita. Bila kita tidur, kita akan bebas daripada tekanan dunia. Hati ni akan tenang, insya-Allah. Sebelum tidur juga, Nabi ajarkan kepada kita untuk membaca surah-surah tertentu dan juga zikir-zikir yang boleh menenangkan hati kita. Antara yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW adalah baca 3 kul. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Baca 3 surah ini, kemudian disertakan dengan surah Al-Fatihah, disertakan dengan ayatul kursi. Nabi ajar pula lepas kita baca, kita tiup pada tapak tangan, disapukan daripada kepala hingga ke kaki. Insya-Allah ini amalan yang cukup sempurna, amalan yang cukup istimewa, menyebabkan tidur kita itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita amalkan, kerana dengan tidur pun kita boleh mencipta pahala. Dengan tidur pun kita boleh mewujudkan rasa kasih, rasa cinta, rasa terikatnya kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sayang Nabi pada kita, sampai waktu nak tidur pun Nabi didik kita agar kita tidak tersesat, tidak tersimpang, sehingga boleh membawa kepada keburukan. Jadi kita sampaikan apa sahaja yang boleh memberi kebaikan kepada kita, kerana Nabi berpesan, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau 1 ayat.